Waktu keluarkan kek tu daripada microwave, kita orang nampak kek tu dah kena makan. Kita orang pun tunjuk lah, kenapa kek ni macam tak lengkap Mungkin tahun ni tak ada kot celebration keluar bunga api, sebab orang-orang tempatan masih lagi berduka cita di atas kematian bekas presiden dia lah, iaitu Islam Karimov. Kita ni salah makam ni. Ini bukan makam Imam Tirmizi ahli hadis tu. Okay, Assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Alright, untuk episod kali ni saya nak sambung kisah daripada buku Ustazah Basikal. Buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama dengan isteri mengembara ke 14 buah negara, bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan, dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. Alright, tanpa kita lengahkan masa, jom kita sambung cerita. Okay, so saya ceritakan macam mana pengembaraan kami merentasi daripada Kazakhstan memasuki Uzbekistan dan duduk selama seminggu di rumah Dato' N. Dan kami masih lagi berada dekat rumah Dato' N. Saya nak sambung lagi kisah di Uzbekistan ni sehinggalah kami akan masuk ke Afghanistan nanti. Okey, pada episod yang lepas saya ceritakan kami pergi ke beberapa muzium, iaitu Muzium Amir Timur, Muzium Observatory Ulugh-Beg dan sebagainya lah. Untuk kali ni kami nak pergi ke arah Termiz pula untuk terus sambung ke Afghanistan lah. Okey, tapi sebelum tu Dato' N cakap minggu ni Tuan Hasdi akan balik. Tuan Hasdi ni siapa? Tuan Hasdi ni adalah suami kepada Dato' N lah. Waktu tu kami pun pergi ke Samarkand dan Bukhara hanya sebentar, sekejap je, and then kami balik untuk berjumpa dengan Tuan Hasdi ni. Bila kami balik ke Tashkent kembali, ke rumah Dato' N balik, masa tu Tuan Hasdi dah ada dah dekat rumah. Masa kami sampai tu dalam pukul 4 petang macam tu. So kami ketuk pintu rumah dan masa tu yang dibuka adalah Chef Fauzi ada kat rumah dan dia buka, dan masa tu tak ada lagi Tuan Hasdi, dan kami decide untuk nak naik bilik dulu untuk nak berehat sambung tidur, and then malam nanti barulah kami akan bersembang dengan Tuan Hasdi lah. Pada sebelah malam tu kami pun turun untuk nak makan malam bersama dengan Dato' N, dengan Chef Fauzi, dengan Tuan Hasdi. Dan masa tu Tuan Hasdi dah ada lah, dan Tuan Hasdi cakap, oh you yang Dato' N selalu ceritakan, dan you yang Adilah Ustazah Basikal tu kan. Masa tu Adilah dia macam tersipu-sipu malu lah kan, sebab Tuan Hasdi cakap dalam gambar nampak macam atlet, rupanya kecilnya orang dia kan. Dan masa tu Adilah kata la haula wala quwata illa billah, maksudnya kekuatan, segala kekuatan tu semua daripada Allah lah, maksudnya bukan daripada diri sendiri. Waktu tengah makan tu Tuan Hasdi cakap dekat tingkat bawah ada set karaoke. Kalau kami nak karaoke boleh je dekat bawah. Dan saya tanyalah, kalau nak karaoke tu bahasa Melayu ke bahasa Uzbek? Dan Tuan Hasdi kata karaoke bahasa Melayu lah. Kami pun bersetuju untuk nak berkaraoke malam tu. Kami ajak lah sekali Dato' N untuk nak nyanyi sekali. Dato' N kata dia tak menyanyi lah. Dia kata dia hanya teman suami dia je yang menyanyi dekat situ. Dia kata setiap kali suami dia berkaraoke, dia akan buatkan air, dia akan buatkan kuih dan sebagainya lah. So masa tu saya respect gila lah dengan Dato' N ni. Walaupun dia berpangkat tinggi, tapi dia masih lagi merendah diri kat rumah untuk melayan suami dia lah. Dan masa tu Amirul cakap malam ni New Year kan. Masa tu adalah bulan 12 2016, dah nak masuk tahun 2017. Dan Amirul ajak kami untuk pergi keluar lah, nak pergi celebrate New Year dekat luar tu. Dan masa tu Dato' N cakap mungkin tahun ni tak ada kot celebration macam keluar bunga api tu semua, sebab orang-orang tempatan masih lagi berduka cita di atas kematian bekas presiden dia lah, iaitu Islam Karimov, bulan 9 yang lepas. Dan masa tu Dato' N dia suggest untuk pergi ke Independence Square untuk kami tengok lah kalau ada bunga api dekat situ, bolehlah tengok dekat situ. Masa tu saya pun kata nak ikut lah. Masa tu Ustazah kata dah malam sangat lah, dia pun tak nak ikut, sebab waktu tu kami keluar dah pukul 11. So kami nak ke Independence Square. Biasanya bunga api akan keluar pada pukul 12 kan, nak masuk tahun baru kan. Tengok juga Amirul record sempena malam New Year ni dekat Uzbekistan. Sebelum tu kami ajak Chef sekali, Chef Fauzi pun ikut jugalah. Kami pergi sama-sama, dan masa tu kami tahan taksi untuk pergi ke Independence Square. Okay, masa tu dah sampai ke Independence Square dah dalam pukul 11.50 macam tu lah. Tapi krik-krik tak ada manusia. Bukanlah tak ada manusia, adalah juga manusia, tapi tak ramai lah. Tepat pukul 12 langsung tak keluar apa-apa bunga api. Dan masa tu kami tanyalah dengan orang sekeliling, tak ada sambutan New Year ke tahun ni? Dan diorang pun kata diorang pun tertunggu-tunggu kalau ada bunga api dan sebagainya, tapi memang tak ada lah. So maksudnya memang betul lah, diorang ni masih lagi berkabung sempena di atas kematian bekas presiden dia dulu lah. Dan masa tu kami pun bila dah tak ada event macam tu, kami pun jalan-jalan lah. Kami mencari kedai makan untuk, biasalah kat Malaysia ni kita ada kedai mamak kan, maksudnya tak tahu nak pergi mana, pergi kedai mamak untuk makan. So benda yang sama kita nak cuba untuk dekat Uzbek ni, adakah benda tu sama dengan kat Malaysia? So jalan-jalan nak cari restoran tak jumpa. So memang tak ada lah, restoran semua dah tutup awal pukul 9, pukul 10 diorang dah tutup dah. So tengah malam memang diorang tak ada budaya macam dekat Malaysia, ada kedai mamak 24 jam. Bila dah macam penat gila masa tu, dan kami pun ambil taksi dan balik ke rumah.
pada keesokan harinya, masa tu Adilah cakap, bang, esok adalah birthday Tuan Hasdi. Saya tanya dengan Adilah, nak buat kek ke? Adilah kata mungkin lah buat kek sama macam Amirul hari tu, pakai kek carrot, dan kita buat sama-sama dengan Chef Fauzi lah. Saya pun setujulah. Adilah dia ajak saya untuk keluar untuk nak carikan hadiah untuk Tuan Hasdi. Kami pun keluar cari taksi untuk pergi ke satu mall, dan bila dah masuk ke mall tu, mall dia lebih kurang macam mall dekat Malaysia lah, tapi tak ramai orang. Pusing lah nak cari. Kami tak ada idea nak cari hadiah apa pun sebenarnya. Just jalan-jalan dekat dalam tu untuk dapatkan idea nak bagi hadiah apa. Dan kami jumpa pula dengan satu kedai yang boleh menembak tu kan. So bayar sikit waktu tembak kan. Tersangkut lah dekat situ. Kita orang pun menembak lah sekejap. Bila dah habis menembak, sambung cari jalan-jalan dalam mall tu, tak jumpa. Bila tak jumpa, kami pun balik lah ke rumah. Okay guys, sorry kacau. Saya janji tak lama, 30 saat je. Saya ada hadiah nak bagi pada anda. E-book Ustazah Basikal, 30 muka surat. Saya bagi percuma je hari ni. Kisah dalam buku ni dah banyak buat wanita menangis dan berubah. Kalau anda rasa hidup anda perlukan sesuatu yang baru, cerita ini untuk anda. Saya boleh tarik e-book percuma ni bila-bila masa je. Jadi, jangan tangguh. Scan QR di skrin ini sekarang. Balik ke rumah, kita pun buatlah kek bersama-sama dengan Chef Fauzi lah. Tapi kali ni nak buat kek memang sangat, orang kata, mencabar disebabkan Tuan Hasdi dia ada dalam rumah. Dulu masa kita buatkan kek untuk Amirul dia keluar kan. So kali ni Tuan Hasdi ada kat rumah. So agak mencabar jugalah. Bila dia datang ke dapur je, kita terpaksa sorokkan kan. So bila dia keluar, kita sambung balik. Sampailah satu masa tu, Tuan Hasdi dia datang ke dapur dan dia terus duduk. Dan kami pun terus sorok dalam microwave. Dan masa saya cakap dengan Chef Fauzi lah, kita orang pergi solat dulu, apa-apa nanti roja lah. Maksudnya kalau Tuan Hasdi dah tak ada, nanti kita sambung balik lah, hias dia punya kek dan sebagainya lah kan. So kami pun naik untuk nak solat semua. Saya dengan Adilah turun balik lah untuk nak sambung buat kek Tuan Hasdi ni. Waktu keluarkan kek tu daripada microwave, kita orang nampak kek tu dah kena makan. So ada satu slice dah kena potong, dah kena makan dah. So masa tu Adilah menjerit, siapa yang makan ni? Ni kek kita nak buat untuk Tuan Hasdi ni. Dan masa tu kita orang tanyalah, tanya Amirul, tanya Aiman, siapa yang makan ni? Tak ada seorang pun yang mengaku. Kita orang cakap, kita orang buat keputusan, oh ini mesti Tuan Hasdi yang makan ni kan, sebab tak ada orang lain dah ni kan. Masa tu Adilah tanya, nak buat macam mana ni bang? Kek yang kita nak buat, nak surprise kat dia, dia dah surprisekan kita dulu ni. So masa tu saya cakap, tak apalah, kita just hias je. Nanti kita beritahu lah dengan Dato' N yang kek ni dah dimakan oleh Tuan punya birthday. Okay, dan masa tu Dato' N pun balik. Dato' N tanya, macam mana? Kek Tuan Hasdi dah siap ke belum? Kita orang pun tunjuk lah, ni lah kek Tuan Hasdi dah kena makan lah. Macam mana ni Dato' N? Dato' N kata, biar kita nak surprisekan dia, dia surprisekan kita pula kan. Masa kami makan malam tu, kami pun keluarkanlah kek untuk sambut birthday Tuan Hasdi ni. Yang kelakarnya masa tu, Tuan Hasdi tanya, kenapa kek ni macam tak lengkap Masa tu Dato' N cakap, awak lah makan kek ni, kita nak surprisekan dia, dia dah surprisekan kita dulu. So kita orang gelak je lah, meriah lah malam tu, alhamdulillah. Pada keesokan harinya, kami decide untuk nak berangkat teruslah untuk memasuki negara yang seterusnya, iaitu Afghanistan. Tapi sebelum tu, kami nak singgah ke Kedutaan Malaysia dulu untuk bersalaman dengan staf yang lain dan berterima kasih dengan mereka lah. Panjang seminggu kami berada dekat Tashkent ni. Dato' N, Tuan Hasdi dan staf semua sangat-sangat membantu kami, alhamdulillah. Bila kami dah bersiap, basikal pun dah siap, kami pun bersalaman dan mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dato' N dan Tuan Hasdi sebelum kami mulakan kayuhan. Masa tu kami beritahu dengan Dato' N, kami rancang nak naik kereta api sampai ke Termes, dan daripada Termes tu saya dengan Adilah akan berbasikal ke Afghanistan. Dan masa tu Farhad dengan kawan dia bawa kami ke stesen kereta api untuk teruskan perjalanan ke Termes lah. Maksudnya basikal kami semua kami masukkan dalam kereta api. Saya, Amirul, Aiman dengan Adilah, kami sama-sama naik train sampailah ke Termes. Jarak dia lebih kurang 700 km yang memakan masa selama 10 jam. Dan masa tu kami sampai kat Termes lewat dan terus check in dekat hotel Surkon. Dan masa tu kami tak rancang lah untuk nak cross sepadan pada hari tu disebabkan kami dah sampai ke Termes lewat. So kami decide untuk satu malam dekat Termes sebelum esoknya barulah kami akan menuju ke padan Afghanistan lah. Masih ada masa lagi. Kami merancang untuk nak menjelajah dekat kawasan Termes ni untuk melawat tempat-tempat sejarah ni lah. Dan masa tu bila kita sebut Termes ni, dia terkenal dengan Imam Tirmizi, salah seorang ahli hadis jugalah. Selain daripada Imam Bukhari, ada Imam Tirmizi dekat Uzbekistan ni. Masa tu Amirul ajak kami untuk pergi ke makam Imam Tirmizi, dan masa tu kami pun okey lah, tak ada masalah. Dan kami pun ambil teksi untuk pergi ke makam Imam Tirmizi. So bila sampai ke satu makam ni, kami pun bacalah Al-Fatihah dan doakan untuk Imam hadis kita ni kan. Selepas baca doa, kami pun keluar daripada bangunan tu. Dan masa tu Amirul tiba-tiba cakap dengan saya, kita ni salah makam ni. Cakap, kenapa pula salah makam? Sebab ini bukan makam Imam Tirmizi
Tirmizi ahli hadis tu. Maksud saya tanyalah, habis tu Tirmizi mana kan? Lepas tu Amirul kata Tirmiz ni ada dua Imam Tirmizi sebenarnya. Yang pertama adalah Imam Hakim Tirmizi. Kat sini adalah Imam Hakim Tirmizi. Makam yang real dekat Syerabat, 87 km daripada sini. Amirul cakap, sudah, kita dah baca doa, ada orang yang salah ni. Maksud saya tanyalah, apa beza Imam Hakim Tirmizi dengan Imam Tirmizi yang real tu? Masa tu Amirul ceritalah, Imam Hakim Tirmizi ni dia ahli sufi dan dia seorang doktor. Amirul ajak, jomlah kita pergi ke makam dia yang real. Kami pun okeylah, tak ada masalah. Kami pun tahan balik taksi dan kami pergi ke Syerabat. Pemandu taksi tu kata agak mahal jugalah, tapi tak apalah, kami pun bayar juga sebab kami masa tu masih ada masa lagi. Dan bila dah sampai ke makam Imam Tirmizi yang betul, masa tu barulah kami sedekahkan Al-Fatihah dan doa dekat situ lah. Dan kebetulan pada waktu tu masuk waktu Zuhur, dan masa tu kami pun solat lah Zuhur dan Asar dekat situ berjemaah sebelum kami balik ke Hotel Surhon semalam. Okay, dan kami decide untuk nak cross ke Afghanistan selepas Asar. Amirul dengan Aiman dia naik taksi sampai ke sepadan. Saya dan Adilah kami decide untuk nak kayuh dan kami plan untuk nak berjumpa sama-sama dekat sempadan Uzbekistan Afghanistan, dan kami akan cross sama-sama lah. Bila kami dah sampai di immigration Uzbekistan, dan masa tu kami kena isi borang deklarasi untuk perakuan berapa banyak barang yang kami bawa masuk dulu dan berapa banyak barang yang kami bawa keluar, dan semua resit hotel yang kami simpan dan surat perakuan dari Kedutaan Malaysia tempat kami tinggal bersama kami kepilkan sekali. Dan Alhamdulillah semuanya dipermudahkan. Jom kita masuk ke Afghanistan. Bila sampai di immigration Afghanistan, Alhamdulillah urusan dekat sepadan memang sangat mudah. Pegawai immigration kat situ langsung tak geledah beg kami, dan masa tu kami pun masuklah. Dan pada waktu tu hari dah mula gelap. Masa saya tanya dengan Amirul, kita nak pergi ke mana? Amirul kata kita pergi makan dululah sebab lapar. Kami pun nak cari kedai makan dan kami semua bersetuju. Dan bila keluar je daripada immigration Afghanistan tu, kami jumpa satu restoran lah, dan masa tu kami pun masuklah ke dalam restoran tu. Dan masa tu saya cakap dengan Amirul, kita belum tukar duit lagi. Tapi Amirul kata tak apa, kita masuk restoran dulu, kita makan dulu. Waktu kita makan, nanti dia akan carikan tempat mana nak tukar duit. Kami pun masuklah ke dalam restoran dan cari tempat duduk. Pelanggan kat dalam tu semua lelaki, tengok kami daripada atas ke bawah. So, maksudnya mungkin jarang kot pelancong yang masuk dekat Afghanistan ni kan. Dan kami pun bukan macam orang tempatan, memang langsung tak ada perempuan, dan saya boleh rasa yang Adilah mesti tak selesa lah. So Amirul pun bertanyalah dengan owner kedai tu. Nama owner kedai tu adalah Syams. Syams kata dekat sini boleh tukar duit. So Alhamdulillah lah, lega lah. So kami tak payah cari money changer dekat luar, just tukar duit dekat restoran tu je. Dan maksud saya bagilah 100 USD kepada Amirul, yang bila tukar kepada duit Afghan lebih kurang 7,500 Afghani. Saya tanyalah dengan Syams ni, dekat mana nak cari SIM card? Dan dia kata SIM card boleh cari dekat kedai sebelah. Saya ajak Amirul untuk pergi beli SIM card lah, dan saya ambil pasport Adilah dengan Aiman untuk buatkan SIM card untuk diorang lah. Dan bila dah pergi ke kedai sebelah, banyak jenis SIM card dekat situ, dan masa tu kami pilih Telco Roshan. Dan lepas habis selesai SIM card tu, kami pun balik ke restoran tadi dan kami pun sambung makan lah. Saya tanya Amirul, malam ni dia nak tidur kat mana? Nak tidur kat sini ke? Dan masa tu Amirul kata tak, malam ni dia nak terus pergi ke Mazar Sharif. Dia ada kontak dekat Couchsurfing, ada host yang nak hostkan diorang dekat Mazar Sharif lah. So dia kata malam ni juga dia akan pergi ke sana. Dan masa tu Amirul tanya dengan saya pula, adakah saya nak bertolak malam ni? Saya cakap tak apalah, ni pun dah gelap kan ni. So saya decide untuk nak tidur dekat sini je lah. Esok pagilah barulah kami akan bertolak. Saya tanya kepada Amirul, berapa jauh Mazar Sharif daripada border tu? Dan Amirul kata lebih kurang dalam 83 kilo je lah. So masa tu saya decide 83 kilo tu macam 2 hari atau ke 3 hari maksimum baru sampai ke Mazar Sharif tu. Kami pun minta izin dengan Syam untuk nak tidur dekat situ. Saya tanyalah dengan Syam ni kat mana tempat yang kami boleh tidur, dan Syam kata tidur je lah kat restoran ni, tak ada masalah. Kami pun cakap terima kasih lah kepada Syam, dan kami decide untuk nak bermalam dekat situ jugalah. Waktu tu kami order kebab dengan roti untuk makan, dan bila kami dah dapat singkat, kami masukkan kat dalam telefon dan masing-masing update dekat keluarga masing-masing yang kami dah masuk ke negara baru iaitu Afghanistan. Dah selesai makan, masa tu Amirul dia nak terus gerak, dan saya cakap Amirul solat dululah maghrib kat sini kan. Amirul kata tak apalah, dia solat jamaah takhir kat sana, takut host dia dekat sana tunggu lama. Kami pun bersalaman dan say goodbye kepada Amirul. InsyaAllah kita akan jumpa dekat Mazar Sharif. So Amirul akan tunggu kami dekat Mazar Sharif nanti. Saya dengan Adilah bila dah habis makan, kami pun tanyalah dekat Syams kat mana nak tidur kan. Dan Syams dia tunjuklah dekat tingkat atas. Dekat atas tu bolehlah decide nak tidur dekat mana. Saya dengan Adilah pun naik dekat atas dan letak beg. Dia ada kawasan yang tempat sofa dekat atas tu agak muat untuk 2 orang lah kalau nak tidur kat situ kan. Baring dekat atas lantai tu ada sofa, ada ruang kosong. Mungkin dekat situlah tempat yang kami boleh tidur, tak kisahlah as long as ada tempat tidur. Dan Syams kata boleh parking basikal dekat bawah tangga. Okay, Alhamdulillah. So ada tempat tidur kami malam tu. Dan masa tu kami belum solat maghrib dengan isyak, so kami decide untuk nak solat dulu sebelum kami masuk tidur. Dan masa tu saya tanya Adilah dah ambil uduk ke belum. Dan rupanya Adilah dia dah ambil uduk sebab dia pergi tandas tadi. Saya belum ambil uduk lagi. So saya tukar baju dengan kain pelikat, saya turun. Dan masa tu masih sejuk, masih lagi musim sejuk. Dan saya turun ke tandas
tandas dia memang sejuk lah. Dan tandas dia agak seram juga. Tak ada lampu. Lampu tu datangnya daripada dapur. Macam biasalah tandas bila masuk hanya ada papan dan lubang besar kat situ. Nasib baik dia gelap. Kalau tak boleh nampak lah dekat bawah tu kan. So saya kena berhati-hati sebab bila saya teringat cerita tentang handphone Amirul jatuh kat dalam tandas tu, saya dah tak berani nak bawa handphone pergi ke tandas. So nasib baik lah tandas tu gelap. Lepas dah selesai tu, kami pun solat berjemaah dan bersiap-siap untuk tidur lah. So kami bentang sleeping bag untuk nak masuk tidur. Okay, dan masa tu saya terfikir macam tak percaya sebab dah masuk ke Afghanistan yang dulu kita pernah dengar Afghanistan ni adalah negara yang bergolak, yang dikaitkan dengan puak pelampau Taliban di sini. Tapi Alhamdulillah kami dah sampai ke Afghanistan. Dan masa tu saya sangat yakin InsyaAllah kami akan selamat disebabkan saya ada 2 orang kawan, wanita, perempuan yang travel ke Afghanistan ni. Alhamdulillah keluar dengan selamat. Seorang tu dia travel, yang seorang lagi dia practical dekat Afghanistan ni. So dia adalah real case lah, real traveller. Bagi kami insyaAllah Allah pun akan menjaga kami lah dekat Afghanistan ni insyaAllah. Okay, dan selepas tu kami pun masuk tidur. Dan pada keesokan harinya kami bangun awal pagi untuk nak solat subuh, bersiap-siap sebab kami nak kayuh awal sebab ada lagi 85 km untuk nak sampai ke Mazar Sharif. Okay, dan masa tu Adilah tanya pada saya lah, hari ni kita nak kayuh ke mana bang? Saya cakap kita kayuh ke Mazar Sharif lah. Kita akan jumpa Amirul dekat sana. Dan masa tu kami siap-siap dan kami turun dekat restoran dan kami order sarapan dekat Syam. Masa tu kami beli just roti biasa je. Kami bayar sekali lah harga makanan tu bersama dengan harga penginapan. So dia tak berapa nak mahal sangat lah. And then kami pun ucapkan terima kasih kepada Syam sebelum kami bertolak mulakan kayuhan ke arah Mazar Sharif. Pagi tu memang sangat cantik, sangat indah. Ada cahaya matahari yang menyebabkan adalah sedikit rasa hangat. Walaupun masa tu masih lagi musim sejuk, walaupun nampak macam cerah, matahari macam terik, tapi mulut kami ni berkepul-kepul keluar asap. Maksudnya musim sejuk tu masih sejuk lagi. Dia belum lagi masuk musim panas. Pandangan dia berbeza lah. Dia memang padang pasir. Dia berbeza sikit daripada Uzbekistan. Uzbekistan dia agak moden. Dia banyak jalan tar. Maksudnya tepi-tepi dia tu masih lagi nampak rumput kan. Tapi masuk je Afghanistan, tepi tu dah tak ada rumput dah. Tepi-tepi tu semua dah jadi padang pasir. Okay, dan macam biasalah Adilah dia akan kayuh kat depan dan saya akan kayuh kat belakang. Dan masa tu kami pun melayan perasaan sendirilah kayuh-kayuh. Dan waktu kami tengah kayuh tu, tiba-tiba ada sebuah truk polis berhenti betul-betul dekat depan kami dan dia suruh kami berhenti. Okay, so cerita ni agak panjang juga saya nak cerita tentang dekat Afghanistan ni. Tak apalah, nanti kita sambung di episod yang akan datang insya-Allah. Untuk episod akan datang saya akan kongsikan pengalaman kami dekat Afghanistan dan saya nak kongsikan pengalaman kami tidur di sarang Taliban. Dan bila sampai di Mazar Sharif, kami bermalam di rumah host yang Amirul kenal dan mereka rupa-rupanya adalah cikgu bahasa Inggeris. Dan pada waktu tu barulah kami tahu kami ada masalah dengan visa Arab Saudi. Okey, kita jumpa di episod akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa, saksikanlah